Air jernih semua tapi ada rasa apa soya, ada rasa So ini kita nak try seorang testimoni kita. Okay, ni air kosong panas ni. Air kosong lah. Ni jeruk gula, soya bean punya. Kalau tak rasa besar ni mungkin dalam 6 titik kot. Pause dulu. Bising. Okay. Oh, tapi bau soya. Berapa titik? 6 titik? 6 titik, try 6 titik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, boleh kencang sikit. Minyak sudu lah. Cukup dah. Cuba sudu tu bersih. Okay. Tadi ni realnya yang berlaku dia. Real. Rasa soya manis ke tak? Kau tak cukup manis? Yang ni tak cukup manis. Kena tambah lagi lah. Ada rasa soya. Oh. Tapi memang bau dia pun bau soya. Oh ni 6 titik ni, dia tulis 6 titik ni untuk 200 ml, 250. Yang ni besar maknanya 7-8 kot. Baik kan? Buat idea rumah terbuka pakai ni okey kan? Rumah tu buka, kau nak berniaga pun masa boleh. Berniaga kalau pasar malam style kan? Semua kosong. Air jernih semua tapi ada rasa apa soya, ada rasa sirap bandung, Betul. ada rasa strawberry. Lepas tu sihat. Ha. Zero calorie. Kau boleh buat macam magic water. Cuma kalau rasa harga satu botol ni RM30 ni berapa banyak boleh buat? Dia tulis boleh 170 Serving. serving. So memang baloi. 170 serving, 170 kepala lah. Biasa satu balang air tu berapa kepala? Banyak. Tak, serius. Banyak kepala tu. Satu Berapa balang ounce? tu ada 20 liter. Oh ya, satu balang besar. Oh, faham. Mana ni boleh cover kot satu balang. Boleh cover. Ataupun dua. Kalau dua boleh RM60. Kalau kau jual 100 orang, banyak untung lah tu. Banyak betul lah. Boleh buat. Boleh buat business magic water. Magic water lah. Ya, air putih tapi ada rasa. Yang ni soya bean banyak lagi flavour. Saya nak beli kat mana? Kau boleh tekan back guna. Ya.